peluang yang besar ini. Sikit daripada saya, iaitu pesanan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpesan kepada muridnya, beberapa orang muridnya. Katanya, ala la yakhafanna ahadun minkum illa dhanbah. Ingatlah bahawa jangan seseorang kamu takut pada apa-apa pun kecuali hanya takut pada dosa masing-masing. Takut dosa masing-masing. Takut dengan azab Allah, takut dengan dosa itu membawa bencana kita di akhirat. Wala yarjuna illa rabbah. Tidak ada sesiapa pun yang mengharapkan sesuatu kecuali haraplah, mintalah daripada Tuhannya. Minta rahmat, minta keampunan, minta pertolongan, minta keselamatan dan segalanya daripada Allah. Wala yastahi ahadun minkum idza lam ya'lam an yata'allam. Jangan salah seorang di kalangan kamu rasa malu untuk datang majlis ilmu, lebih-lebih lagi bila dia tidak tahu sesuatu, maka datanglah belajar. Maka diperintahkan untuk datang belajar. Wala yastahi ahadun minkum. Janganlah pula orang yang ditanya sesuatu ilmu, walaupun dia seorang yang alim, jangan pula dia malu untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu atas soalan yang ditanyakan. Jangan malu untuk dia mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahui. Wa'lamu anna sabra minal umuri bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah kamu bahawa sifat sabar atas segala ujian yang Allah berikan itu seumpama kepala kepada badan. Fa idza faraqa ar-ra'sul jasad, bila badan yang tidak ada kepala sudah pasti akan hancur badan tersebut, tak akan hidup. Begitulah perjalanan kehidupan kita, pasti akan menempuh berbagai-bagai ujian, dan pastilah kita dibekalkan dengan kesabaran, dan hendaklah kita kuatkan kesabaran supaya perjalanan hidup kita yang penuh dengan ujian akan diberikan oleh Allah Ta'ala kejayaan dunia dan akhirat. Wa idza, dan apabila kesabaran itu tidak ada dalam urusan hariannya, hilang kesabaran, maka akan rosaklah semua urusan yang dia lakukan. Itu antara pesanan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Masya Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan sabar, seperti mana diletakkan oleh guru kita Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh dalam doa fajarnya. Allahumma inna nas'aluka as-sabra 'indal qada. Ya Allah, kurniakanlah, kami minta kepada Engkau ya Allah kesabaran